ada 4 orang pentadbir. Yang pertama Azmi. Kalau macam ni, kalau kita nak padamkan, kita baik kan? Baik, kita pergi Elder. Clean all. Okay. Kita pergi kepada partition balik. Dia sangat sensitif. Maksudnya tangan kita jangan kena ya. Kalau kena tangan kita dah ikut. Untuk Azmi. Tugasan Azmi GPK 1. Apa dia? Pastikan kehadiran guru. Kehadiran guru. Kehadiran guru. Kepah pula. Pastikan kehadiran murid melebihi 95%. Ada yang pakai pukul lah di sini. Tak payah pakai pukul di Kepah. Kat sini je. Dan dia ada kos. Okey, lepas tu siapa pula? Mael. Mael. Pastikan pukul berapa waktu setahun. Berapa kali setahun. Benda ni kita boleh simpan. Kita boleh simpan, kita kena pergi ke bank balik. Ada macam-macam menu dekat sini. Dan QR ni ni QR ni tu kita simpan lah untuk diri kita. Okay. Jadi kita scan dia kat pun, tuan-tuan dah boleh simpan dalam peti ais tuan-tuan. Kali tak ada masalah. Jadi kita nak ambil gambar. Dan saya bagi-bagi mesyuarat, lepas tu kita nak ambil gambar ramai. Tekan saja menu. Pergi dekat kamera. Terus gambar saya dan gambar cikgu-cikgu semua. Cikgu contohnya Cikgu Irfan lah. Penat di Padang, Cikgu Faris kan. Naik atas ni buka YouTube. Sambil relax YouTube tu. Lepas tu sini kan. Betul. Banyak pilihan lagu. Cikgu nak pilih lagu apa? Cikgu macam apa sajalah. Macam dalam YouTube jugalah. Cikgu nak Sweet Charity. Irfan Kumar Sweet Charity. Kalau nak besarkan suara kan adik? Sini. Dia dah remote kan? Suara dia volume. Mesti lah remote ada. Wah. Jadi kita barulah macam ni kan, penat-penat naik atas. Kalau tak nak, bilik bawah pun ada. Bilik Harani Maslina. Kamera juga tengok kamera. Mana? Kamera cuba kamera pula. Di bilik CC. InsyaAllah tahun depan kita tambah lagi. Doa banyak-banyak. Ya? Amin. Saya rasa itu saja. Terima kasih semua.